Nat, Kenapa tu? Chinese New Year dah nak dekat. Itulah tu, I suka gila ni. Tak sabar, mesti kita dapat banyak ampau. Yelah tu, kita pula tak kahwin lagi. Betul. Tapi kan Nat, kalau Nat Nat lebih prefer terima ampau ataupun duit raya tu dalam sampul ataupun QR je? Kalau I mesti dalam QR sebab unlimited. Betul juga. Boleh ada vibe orang kaya baru. Betul juga. Tapi itu untuk I lah. I nak tahu juga orang awam ni, dia rasa ampau dalam sampul, maksudnya secara cash ni, masih relevan ke? Kan. Sebab kita kan ada QR. So, apa kata, jom tanya orang awam. Jom. Hai guys, hari ni kita bersama dengan siapa nama you? Shirley. Cik Yo dah. Irfan. Aiman. Nama saya Atta. So Atta, saya nak tanya dekat Atta ni, soalan ni simple je. Memandangkan kita tahun baru Cina ni nak dekat kan. Atta rasa masih relevan lagi ke angpau dalam sampul tu? Sebab sekarang kan dah ada QR ataupun transfer kan. Awak rasa relevan lagi tak angpau dalam sampul? Saya rasa duit dalam ampau tu duit kertas tu lagi relevan sebab mungkin budak-budak lagi suka pegang duit daripada QR. So budak-budak Bagi I memang I suka dapat angpau. Tapi sekarang I perlu beri angpau dah. Sebab sudah dah kahwin. Tapi kalau guna cara QR code pun have fun juga. Ya, sebab kami boleh main macam rebut-rebut macam tu. Dan yang penting kami dapat angpau dengan rezeki juga. Bagi saya lah, saya lagi prefer ampau dalam sampul. Because tak semua budak ada QR kan, tak semua budak ada kemudahan seperti QR semua. So, I rasa lagi better pakai ampau. Duit dalam sampul lah. So masih sekarang masih pakai lagi sampul lah. Sampul. Untuk mengikut tradisi lah. Kita back to the old time lah kan. Kita akan kekalkan tradisi lah. Mungkin hari kemudian next time mungkin hantar online ke apa. Everything online lah. Sebab nanti kita tak tahu in future macam mana kan. Susah mau jauh ke apa ke, kita tak tahu kan. Bagi saya relevan je sebab bila kita bagi ampau ni, kita rasa kita dapat something lah. Kalau bagi QR tu macam kita dapat duit tapi tak rasa sampul, tak rasa traditional dia punya Chinese New Year tu. So saya rasa relevan lah. Oh, betul, dan dalam masa sama memberi kemudahan untuk budak-budak untuk pegang duit kan. Sebab kalau kita QR ni tak semua orang ada kemudahan QR, betul tak? So, sempena nak menyambut Chinese New Year, Aiman ada tak apa-apa wish untuk orang-orang yang menyambut Chinese New Year? Selamat menyambut Chinese New Year dan semoga kita happy-happy je. Happy Chinese New Year to all Chinese in Malaysia and have fun. 大家身体健康，万事如意。 saya ingin sampaikan Happy Chinese New Year dan kalau ada ampau tu nak bagi ke saya. 新年快乐，恭喜发财！ Okey Aiman. Yeah. I rasa kita dah selesai lah. Betul. I rasa kita dah penat dah ke sini ke sana, kita pusing-pusing tanya banyak orang tentang masih relevan ke orang bagi duit raya di dalam sampul ataupun kita prefer cara QR. Jadi macam you lah, I nak tanya, kalau you prefer macam mana ini? Kalau you tanya I tak kisah mana-mana. Tapi lagi best kalau I dapat dalam sampul. Sebab apa? Sebab apa? Sebab at least kita dapat benda tu depan mata. Kita dapat appreciate-nya benda Allah ni. Duit ni siapa yang bagi ni pun kita ingat. Kita ingat siapa bagi. Betul-betul. Alright, tapi tak kisahlah QR ke sampul ke. Yang penting kita share rezeki sama-sama guys. Alright, so sampai di sini saja video ni kali ni. Korang jangan lupa like, jangan lupa share. Lepas tu kat bawah tu ada button subscribe. Tekan button subscribe tu. Jumpa korang on the next video. Bye-bye.